SPM akan diumumkan. Ini bos kita. Okay, ni belakang kita ni Osu orang kuat. Dan ini Mak. Mak, macam mana pencapaian sama Mak? Okey, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Okey, jom. Kita sambil jalan. Cakap kita ni bos. Tak orang ke nak ingat kita? Kau mana band-band? Ya Allah, syukur. Syukur Alhamdulillah. Kita buat semula. Syukur Alhamdulillah. Kami tiba ni ambil gambar ni kami. Nak ambil Izan. Nak sedang Izan. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. I love you. Berapa dah popular straight? Popular straight? Ada straight. Macam kita pula. Semua calon-calon SPM 2024. Yang terbaik kita sambut diri kita sendiri lah sini. Alhamdulillah. Poin nampak. Alhamdulillah. Salam. Okay, kita tengah buat preparation untuk putusan. Putih je. Dah check belum? Belum apa lagi? Hai. SU saya dia dah check dah keputusan dia. Orang first beritahu kat saya ni. Berapa? 6A dengan 2B+. Okey, buat you check semula. Kok dah boleh dapat A++ kan? So, tahniah pagi-pagi saya. Sumpah panas sekarang ni. Panas je cikgu. Assalamualaikum dan hai halo. Sekarang kami berada di Dewan Budi bersama dengan pelajar-pelajar SPM tahun lepas. So tahun ni sekarang kita nak ambil result SPM. So saksikan video cikgu. So okey, bye bye. Kena check belum? Belum. Okey, tunggu kita tunggu nanti tunggu dulu. Ni je. Iza. Tak nampak saya ke? Salam. Dah check belum? Agak-agak dapat apa? Esko akademik saya dapat berapa agak-agak esko akademik saya? Dah 8. Berapa? Kalau saya 8 saya belanja cikgu. Okey? Kalau 8 belanja saya. Tapi cikgu kena aminkan dulu. Amin. Kalau 8 belanja saya nak belanja apa? Saya belanja cikgu apa-apa lah cikgu nak. Cikgu apa-apa. Betul. Dia dah okey. Hai. Salah. Lepas. Yang penting ini permulaan hidup ya. Ya, betul. Permulaan hidup. Ya, betul. Yang penting kita buat kita punya terbaik. Betul. Tak payah nervous. Terima kasih. Tahniah. Dah asrama banyak peningkatan. Dapat 4 orang straight A untuk asrama. So tahniah semua batch yang baik-baik semua ni. Itu cemerlang sebab ikut kakak dia. Tapi batch dia antara batch yang terbaik ah. Batch yang terbaik. Okey. Dah dapat ni dah. Baik. Ni calon-calon yang kena beat lagi hebatnya.
pencapaian peratus kelulusan SPM 99.34%. Dengan GP 2.0.